Okey geng, sekarang ni pukul 8.30, 8 Disember, hari yang ke-19 aku projek Road to 85 kilo. Jadi sekarang ni aku baru nak settle breastwalk. Jarak sekarang ni 3.3 lah kira. Foot burning di bawah sini 130. Alhamdulillah. InsyaAllah. Dia nak kurus ni, dia akan ambil masa. Mental kena kuat, fizikal kena kuat, insyaAllah. Mental kena kuat ni apabila dapat orang kata negatif daripada orang sekeliling. Contohlah dia kata, "Lama benda daya. Tengok mu exercise, makan jaga, tengok mu gemuk kot." Jadi kita kena kuatkan semangat itu, insyaAllah. Doakan aku dapat capai target aku, insyaAllah. Dan aku doa juga kepada awakmu yang ada niat nak kurus tu, moga tercapai target tu, insyaAllah. Makhluk tak kuasa, Allah maha kuasa. Sekarang ni aku nak pergi buat cardio sikit, insyaAllah. Okey guys, sekarang ni pukul 11 suku, 8 Disember. Aku makan protein nasi ayam, lepas tu aku makan betik dengan telur. Lepas tu air Coca-Cola zero sugar.